Assalamualaikum saudara, selamat bertemu kembali. Ini cubaan pertama saya hari ini. Saya nak naik genting pakai vario. Saya tak pernah naik genting pakai selain daripada motor sisi besar. Tak pernah. Paling kecil 250 lah, paling kecil. Ni saya nak cuba lalu Ruyam ni pakai vario. Kita tengok macam mana. Saya tak seorang, saya dengan Abang Faiz. Abang Faiz ada kat belakang. Dia bawa Avitan Nova 200. Rengam. Pendakian bukit pertama saya dengan vario ni. Aduh, kita cuba tengok power dia tak kat mana. Saya tak pernah tau. Ni first time ni. Tengok ada power ke tak ada. Okey lah. 80. Okey, boleh panjat macam ni, okey lah. Boleh panjat macam ni, okey. Saya tak pernah. Serius, ni first time. Rasa biasa kat sini naik motor rock. Biasa relax dan santai. Boleh layan je. Tu. Senang, tak payah pakai brake langsung. Lagi. Tak boleh naik. 80. Habis dah betul-betul. Ingat nak buang gear pula. Tak pernah. Alamak, koyak. Okey. Boleh lah bang. Aduh. Ini betul first time ni saya naik bukit. Tak pernah macam ni lah, naik dengan vario ni. Saya tak tahu macam mana. Saya tak boleh nak expect macam mana. Corner senang, tak payah pakai brake langsung. Okey, ni brake depan sikit je dah. Lepas tu jalan. Engine braking tak ada, apa tak ada ni. Tak nampak jalan. Okey. Ke depan sikit. Masuk. Okey juga. Santai betul. Turun bukit santai lah. Naik bukit saya rasa struggle sikit. Sebab kita dah biasa naik bukit berok pergi dia. Okey, jalan. Aduh. Ini pengalaman baru untuk saya. Mungkin tuan-tuan dah biasa. So corner ni ada sharp sikit, tapi hop. Lepas tu kan vario ni kan dia punya exhaust belakang kan sebelah je. Tapi kira boleh-boleh lah lagi. Boleh-boleh lah. Nak kata tak balance sangat pun tidak juga. Okey je bagi saya. Tapi kalau kiri kanan lagi sedap lah main. 95 dah situ. Dan motor ni mungkin balik kan kita lalu karak tengok macam mana kan. Mesti saya jam je. Kita dah biasa sisi besar main highway. 100 lebih okey lah. Corner pertama. Ni corner bukan pertama ni. Layan. Rasa macam main kaprik lumba ni. Okey, ngam. Okey lah kan. Memang nak ke arah motor besar tu bagus main kapcai lah kan. Sebab inilah membantu kita untuk membiasakan diri dengan corner. Cuma bila sisi lagi besar dia nak kena main throttle kena lebih sikit. Ni masuk. Baik dah situ. Nampaknya sungguh lancar guna dengan kita. Kita telah meninggalkan Pak Aziz di belakang dengan Avitan Nova 200 nya. Hilang, tak nampak dah. Seronok pula. Sebab dia saya tak perlu apa. Saya nak cakap tak perlu bersusah payah sangat. Nak brake, nak clutch, nak brake, nak tukar gear, nak apa. Ini santai je. Ini cukup ruang untuk kita potong. Brake belakang sikit saja, depan sikit, main sikit. Mantap bercornering nampaknya. Begitu-gitu je. Ni ada tajam sikit, berhati-hati. Best juga. Kita tak perlu. Ni takut ada pasir. Relax je. Belah sini ni. Jom. Yeay. Tapi tak ada power lah nak naik bukit. Dia mungkin power dia macam ni lah. Sebab saya tak biasa kan. Saya biasa naik lalu sini motor 990
Nak naik bukit memang tak ada isu lah. Bukan isu langsung, memang saya berap je terus. Okey, kat sini. Alamak, alamak. Ini biasa-biasa je bang. Gedek. Enjoy betul. Oh, cuaca dah sebenarnya dah gelap dah ni sebenarnya. Dah hampir gelap. Jadi kita naik je lah, sebab kita dah separuh jalan dah ni. Agak best jugalah sebenarnya. Agak tenang. Tak payah fikir banyak. Masuk corner saja, settle. Agak best tu. Aduh. Okey. Mana ada tukar gear. Tapi nak masuk belah kanan tu dia ada goyang-goyang sikit lah. Sebab apa? Sebab absorber belakang sebelah je kan. So kita ada 28 km lagi kita sampai Genting Highlands. Saya nak naik bukit ni, saya rasa kurang power lah. Yelah, dah apa ni 160 kan Vario. Dengan kebiasaan yang saya bawa memang jauh beza lah. Baru dah saya rasa macam mana, baru saya dapat rasa macam mana. Tapi dari segi handling ngam. Main-main seronok. Wih. Ngam je main dia. Tapi saya dah tukar tayar lah. Dah tukar tayar untuk lagi performance yang lagi best. Kena tukar tayar. Saya nak potong kereta ni pun tak boleh. Tak lepas. Tak cukup power. Jalan banyak kosong tapi tak cukup power nak potong. Oh, Genting clear tak tu. Sangat clear. Cuaca sangat ngam. Bila naik bukit je lah saya rasakan tak cukup sikit, tak cukup power. Tapi kita jalan je, mana boleh kita jalan je. Ni kemampuan dia lah. Sekurang-kurangnya saya tahulah kan. Kalau tak, saya tak tahu nak cakap macam mana. Tak boleh potong. Ni baru boleh kot. Sebab kita slow. Tadi langsung tak boleh. Okey, pelan-pelan kayu. Okey, ni baru. Okey pula macam ni. Oh, jalan dah gelap ni. Sudah gelap. Sudah gelap. Ini pengalaman baru lah untuk saya sebenarnya. Sangat baru. Boleh sayur je ke? Mungkin boleh. Ya, panjat. Rasa corner ni panjang. Biasa rasa corner ni pendek je. Tak tahu dah sampai kan. Ni rasa panjang. Rasa panjang. Oh, lampu terbuka sendiri. Baik. Inilah pengalaman saya. Tak pernah lagi ni. Terjalan je. Okey. Okey ngam. Lenggok saja. Buang minyak. Tak payah break lah. Sebab break dia terus drop dia punya power. Saya main minyak je lah. Buang tarik je lah. Kalau main itulah, kalau break langsung tak ada. Sedikit situ. Sedikit acak-acak overshoot. Belah kanan. Buang saya nak kontrol belah kanan. Sebab dia sebelah kanan tak ada apa. Main. Dah full throttle dah. Kamera okey tak ni? Ada lampu jalan je. Sudah gelap namanya. Saya bawa 990 pun tak gelap-gelap macam ni. Oi. Okey, ni kena break. Ni U-turn, hairpin. Ya. Habis perah. Tu rasa corner ni panjang tu. Masuk saja di situ, berlenggok-lenggok. Aduh. Penat rasa. Pengalaman pertama ni. Silau. Dah lah gelap. Dah lah first time gelap pula. Macam ni dah okey dah. Sebab dia dah tidak terlalu memanjat
Tadi memanjat tu suara sikit rasa. Sebab dia tak cukup power tu je. Oh, kalau 250 sedap-sedap lah 250 kan. Oh, naik. Oh, ni rasa nak tukar puli lah bagai ni kalau macam ni. Hop, ni happy sikit. Masuk dalam ni. Tu. Yeay. Oh, tapi lining cantik. Show sendiri. Ni elok bang. Bajet-bajet je. Oh. Ni full throttle ni. Habis dah. Ni tangan habis full throttle. Oh, nak potong pun boleh tak? Tak apalah. Bahaya. Tak cukup power. Kalau power cukup tadi saya hilang lah ni. Nanti kita jumpa kat atas lah. Sampai sudah. Dah sampai. Oh. Dia dalam bersantai-santai tu kan, nak main-main dalam tak ada power, nak panjat tu okey. Okey. Jadi kalau kawan-kawan kita sama lebih kurang, sedap. Sedap macam saya bawa Vario ni, Abang Faiz bawa Nova 200. Sedap-sedap lah tu. Kena tinggal dengan, kalau straight kena tinggal dengan Nova tu. Tapi sedap-sedap lah tu kan. Lain-lain bawa IDV 160 ke, bawa IVX ke, yang sisi lebih kurang ni sedap kalau kita convoy main-main macam ni. Kalau dekat highway straight mungkin rasa tak seronok sikit lah untuk saya lah. Sebab dia macam pisang je kan, macam tak ada apa-apa nak buat sangat. Speed pun boleh 120 lebih je. Kalau jalan-jalan macam tadi saya tunjuk kat anda tu, dia lebih menyeronokkan lah. Ni untuk saya lah. Ni untuk saya. Mungkin anda nak cuba ke, cubalah. Tapi berhati-hati, pastikan tayar ngam. Pastikan tayar ada ngam. Anda punya skill pun ada ngam. Sama-sama itu boleh lah belajar-belajar kan. Belajar-belajar kenal motor. So anda tahu power motor anda macam mana. Tapi yang tak bagus dia, kalau motor kawan-kawan lagi laju, itulah mulalah kita nak melajukan motor kita. Oh, tak ada udara, berkabus. Tu dah ada genting, kat genting dah ada tol kat genting dah ada tol. Genting dah ada tol dah. Sampai juga genting Vario saya ni. Sampai juga. Oh, dekat tepi tol tu boleh masuk. Sampai juga. So ni kita naik atas sebab dah maghrib, kita naik masjid terus. Oh, kena pusing satu round. Pusing satu round. Pusing satu round. Malam-malam pun masih lagi sibuk di genting. Mungkin masa-masa ni orang nak balik ke, tapi yang baru sampai pun ramai juga. Kena pusing satu round. Okey. Ngam. Sampai genting lah sebenarnya Vario. Padu. Rasa orang lain dah biasa sampai dah kot. Saya je. Hari ni kita nak cuba jalan jauh sikit dengan saya punya Vario ni kan. Jarang, tak pernah. Sangat jarang lah. Dia paling jauh jalan berapa kilo je. Tak jauh sangat. Ni paling jauh lah ni. Hiap. Oh, minyak turun 2 bar minyak turun 2 bar. Jom kita stop dekat masjid. Naik bukit ni. Saya dah dah boleh tahu dah macam mana power dia. So ada tempat boleh potong, ada tempat tak boleh. So yang mana-mana boleh. Hop. Ya, tapi relax lah, santai lah. Relax lah, santai. Kita dah sampai destinasi. Saya bawa Vario, Abang Faiz bawa Nova 200. Dengam. Ni masjid dekat Genting. Bagi datang, jangan lupa share dan subscribe. Assalamualaikum.